أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah pada malam yang mulia ini. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi. Hak ada kitab, ada buku tu muka surat 202. Muka surat 202. Jadi pada minggu lepas kita berhenti berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ni, iaitu serangan ke atas negara Bahrain. Kalau kita undur klik, serangan pertama bila mana naik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka sebahagian besar masyarakat Arab semenanjung tanah Arab ni murtad mereka, pakat murtad. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk sebelah pasukan tentera, ada ketua panglima tentera masing-masing. Maka Sayyidina Abu Bakar memulakan sebelah utara Madinah, arah ke Sayyidina Khalid Al-Walid menyerang Bani Tamim dan juga Bani Asad. Lepas pada tu serai ke arah timur Madinah, utara selatan timur Madinah, iaitu menyerang Musailamah Al-Kazzab yang mengaku menjadi nabi palsu ni di Yamamah. Lah ni dekat dengan Riyadh. Yamamah ni dekat dengan Riyadh. Lepas tu selesai dah serangi kepada terhadap Musailamah, mati dah Musailamah dalam keadaan kafir lagu tu, murtad lagu tu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengarahkan pasukan Ikrimah bin Abi Jahal ni, dia anak kepada anak kepada Abu Jahal ni, Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, meneruskan serangan ke atas Bahrain. Okey, sila. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar ni menyuruh seorang sahabat lain nama Sayyidina Al-Ala bin Hadrami. Sayyidina Ikrimah tu suruh serang Oman. Ada Sayyidina Abu Bakar suruh serang Oman. Okey. Jadi hak kita ngaji pada minggu lepas serangan ke atas Bahrain. Ada Bahrain ni kita sebut dah minggu lepas, penduduk Bahrain ni mereka masuk Islam sejak zaman Nabi lagi. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi. Dan ada sahabat yang dihantar ke sana untuk berdakwah Islam, dan mereka mari pada tahun ke-9 Hijrah. Nabi nak wafat tu mereka mari jumpa dengan Nabi, istihar masuk Islam di hadapan Nabi, minta wasiat daripada Nabi. Kita baca dah pada minggu lepas. Bila mana Nabi wafat dan raja Bahrain yang memerintah ni Islam ni, molek dia ni meninggal dunia, maka ada orang Bahrain ni murtad. Ada lantik raja baru, lantik pemimpin baru, murtad mereka, keluar daripada Islam. Itu kita baca pada minggu lepas. Maka Sayyidina Abu Bakar mengarah ke seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Al-Ala bin Hadrami.
Pergi ke Bahrain. Kita sebut dah Bahrain ni satu negara pula. Kalau kita tengok oleh betul, negara Saudi besar tu, lepas tu ada laut, Teluk Bahrain, Teluk Bahrain, ada negara Bahrain, bawah dia ada negara kota sepadan dengan Bahrain. Sebelum halik sana tu ada Teluk Parsi dan ada negara Iran. Jadi Bahrain ni negara sebutir pula, dikelilingi oleh pula, super pula Langkawi, pula Penang, Singapura lagu tu. Jadi perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Bahrain ni 1296 km. Jauh perjalanan, 1000 lebih kilometer. Maka sahabat Nabi Al-Ala bin Hadrami ni dengan pasukan dia terpaksa melalui pada pasir yang luas nak sampai ke Bahrain, nak lintas laut pula pergi ke Bahrain tu. Tengah-tengah pada pasir hilang unta. Mereka bawa unta untuk bawa bekalan, dan mereka naik kuda untuk bawa orang tu. Tiba-tiba tidur malam tu letih muka jalan jauh ni, bangun pagi esok tengok-tengok tak ada habis, unta dengan kuda tak ada berlaku. Habis bawa bekalan pergi. Dan kita baca dah pada minggu lepas, Allah Ta'ala bagi karamah kepada Sayyidina Al-Ala bin Hadrami. Dia pun berdoa. Sahabat Nabi Al-Ala bin Hadrami ni berdoa. Lepas bayar subuh berdoa berlutut akak tangan ni, minta dengan Allah Ta'ala ke pertolongan. Maka Allah Ta'ala bagi karamah kepada beliau. Dia bangun tu pakai separuh sahabat pakai duk gelih. Ada mata air tasik tengah pada pasir, mari kohorkak. Tengok ada depan mata tasik. Maka uta-uta tadi kuda-kuda hilang tu pakat likung air tadi. Dan para sahabat angkat Al-Ala bin Hadrami ni dengan pasukan dia ni, pakat mandi, pakat minum situ. Tu karamah daripada Allah Ta'ala kepada Al-Ala bin Hadrami. Kerana apa? Kerana beliau ni antara sahabat yang kuat ibadat dan orang yang doa makbul. Mulut masa yang ketua kata. Kita sambung lagi pada malam ni, muka surat 202 tu, operasi peperangan. Tadi kita cerita pasal tengah jalan tu. Sebaik sahaja bala tentera Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu menghampiri Bahrain, sapa negara Bahrain, mereka terus bertemu dengan Qais bin Asim Al-Minkari yang Islam, ia tetap Islam dia, bersama kaumnya. Ini termasuklah bertemu dengan Thumamah bin Athal radhiyallahu anhu bersama kabilahnya yang datang lengkap dengan senjata untuk membantu. Maknanya dekat dengan Bahrain ni ada orang panggil penduduk Islam, orang Arab yang tetap Islam dia, penduduk asal. Pada masa yang sama juga Al-Jarud bin Mu'alla. Siapa dia Jarud bin Mu'alla ni? Kita baca dah pada minggu lepas. Jarud bin Mu'alla ni seorang sahabat Nabi dan dia ni ulama. Dia orang Bahrain. Dan dia rela tinggal negara dia, pergi di Madinah mengaji dengan Nabi. Mengaji hukum dengan Nabi, belajar dengan Nabi, sampailah Nabi ni wafat. Bila mana Nabi wafat, dia dengar berita pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, dia dengar berita penduduk dia, apa panggil apa? Penduduk dia, rakyat dia ni murtad di Bahrain. Maka dia pun kelik ke Bahrain untuk dakwah balik, ajak balik rakyat dia ni masuk Islam balik. Pada masa yang sama Al-Jarud, seorang alim ni belajar dengan Nabi sampai Nabi wafat ni, bin Mu'alla radhiyallahu anhu menghantar tentera bantuan yang terdiri daripada penduduk Bahrain yang masih tetap Islamnya, yang masih beriman. Semua tadi tu tentera Islam semua tu berjumlah 4,000 orang anggota. Capur-capur semua tadi, daripada Al-Ala, lepas tu daripada Qais bin Asim, daripada Sumamah dan daripada Jarud, semua berjumlah 4,000 orang. Adapun golongan murtad pula, mereka mendapat tentera bantuan daripada Parsi berjumlah 9,000 orang anggota. Parsi atas, mungkin dia suka dengan Parsi. Masa tu Parsi ni Iran lah ni Iran. Masa tu Parsi masih lagi belum Islam, masih lagi beragama Majusi. Dan kita kena ingat, Parsi ni kerajaan besar, lebih besar daripada kerajaan mereka ni lagi. Dia meliputi habis negara tantang, Afghanistan, Pakistan, semua tu, Uzbekistan, Tajikistan, semua wilayah kekuasaan Parsi berlaku. Termasuklah Yaman pun, Yaman zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar ni di bawah kekuasaan Parsi juga, besar. Bahkan negara Afrika, kekuatan Parsi ni, besar kerajaan Parsi pada masa tu. Dan kerajaan ini jatuh pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nanti kita akan baca, kalau panjang umur kita boleh baca pula lagu mana kerajaan Parsi yang besar tu boleh dijatuhkan, boleh dibuka oleh zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab. Maka Parsi atas bantuan untuk memerangi Islam ni. Adapun golongan murtad, mereka mendapat tentera bantuan daripada Parsi berjumlah berapa? 9,000 orang anggota.
bersama dengan 3,000 orang sedia ada yang telah murtad. Penduduk Bahrain hak murtad tu 3,000, campur dengan 9,000 anggota tentera Parsi. Jumlah keseluruhan tentera musuh adalah seramai 12,000 orang anggota. 12,000 kena lawan dah. 4,000 tadi tentera Islam kena lawan dengan 12,000. Seorang lawan 3 orang. Bagi 3 kali 3 jumlah tentera musuh dengan tentera Islam. Jika dibandingkan dengan tentera Islam pula hanya berjumlah 4,000 orang. Sekiranya golongan yang murtad itu tidak mendapat bantuan yang besar daripada Parsi, nescaya mereka tidak berani berhadapan dengan tentera Islam. Begitu juga lah ni. Kalau Zionis Israel tak ada bantuan daripada Amerika, dia tak berani. Tak berani nak serang Palestin, nak serang Gaza, nak serang Iran, negara besar Iran, negara Republik Islam Iran. Tak berani. Tapi dah mereka duk bagi dana, duk bagi senjata, bagi bantuan. Amerika sendiri atas tentera lawan Iran. Tu Israel naik kepala tu. Ada Zionis Israel naik kepala. Ada. Dan kita orang Melayu, orang Islam ni disibukkan dengan Piala Dunia. Allahu Akbar. Siapa tak cara dah ke Palestin ke apa tak cara dah. Dia penting Piala Dunia. Dan Piala Dunia dibuat di Mexico dan juga di Amerika Syarikat. Siapa gitu mu kita ni orang panggil didoktrin oleh negara barat. Siapa gitu mu. Dah hilang habis. Okey. Nescaya mereka tidak berani berhadapan dengan tentera Islam. Okey, tentera Islam memilih strategi dengan menggali kubu untuk bertahan, sehingga musuh yang ramai itu gagal menewaskan mereka. Manakala tentera Islam pula menyerang setiap kali berpeluang. Keadaan itu berlaku dalam masa sebulan pertempuran di Bahrain. Negara pula ni. Pada satu malam, mereka mendengar suara bising dan riuh rendah di kawasan musuh. Sayyidina Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu terus menghantar anggota risikan untuk mengintip keadaan musuh. Lalu mendapati bahawa mereka ini musuh ni dalam keadaan mabuk meminum arak. Duk tengah mabuk rupanya. Musuh ni peluang dah. Al-Ala dengan segera mengarahkan serangan ke dalam kawasan musuh itu. Masuk serang sebab musuh tengah mabuk. Begitu juga yang dibuat oleh para mujahidin kita pada 7 Oktober 3 tahun lepas. Ada Sabit min Oktober 7 Oktober 2023 ni, musuh tentera Zionis Israel. Kalau kita tengok dari dokumentari Al Jazeera, rupanya bapa para mujahidin ni mudah masuk serang sampai batalion Gaza. Ada satu batalion tentera Israel bahagian Gaza ni hacul lebur bobot dia, habis mati tentera-tentera dia. Siapa lumpuh? Batalion Gaza ni lumpuh tentera Israel ni. Apa? Kerana Israel ni salah sangka. Mereka menyangka para mujahidin kita ni tidak bersedia untuk menyerang. Rupanya mujahidin kita ni 2-3 jam nak berlaku serangan baru waktu bi'arhah. Nak ayat rahsia sangat siapa tak bocor ni, mereka tidak suka. Rupa-rupanya ada serangan dibuat oleh para mujahidin. Dalam keadaan tidak disangka. Okey. Ini yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Mereka menyerang ketika mana musuh tengah mabuk minum arak. Al-Ala dengan segera mengarahkan serangan ke dalam kawasan musuh itu. Akhirnya tentera Islam berjaya mengalahkan musuh dengan berjaya membunuh sejumlah besar tentera termasuk para panglima perang dan menawang sebahagian besar tentera musuh. Mereka yang ditawang termasuk pemimpin murtad Bahrain hak bernama Munzir bin Nu'man, pemimpin murtad Bahrain. Okey. Pada masa yang sama Al-Ala radhiyallahu anhu mengarahkan kabilah yang masih Islam supaya menunggu di setiap laluan keluar daripada kota tu bagi memburu musuh yang melarikan diri. Ada satu pasukan tentera musuh yang menyeberangi laut dengan menggunakan perahu dan kapal. Moga negara pula ni dia ada pula-pula kecil dia tu. Maka ada satu pasukan musuh ni lari dengan kapal pergi ke pulau untuk selamatkan diri. Lari tubik daripada Bahrain tu, negara besar tu. Okey. Maka mereka menuju ke kawasan ni satu pula yang boleh menyelamatkan diri di daerah teluk itu. Selamatkan diri daripada Bahrain itu. Al-Ala ni sahabat Nabi. Sayyidina Al-Ala radhiyallahu anhu terus memburu musuh-musuh itu dengan menunggang kuda dan unta. Musuh lari dengan kapal, lari dengan perahu, dia naik kuda. Apabila melihat musuh menyeberangi laut di kawasan teluk itu, Sayyidina Al-Ala radhiyallahu anhu sekali lagi bermunajat. Dia angkat tangan berdoa pada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyebut beberapa kalimah dan memerintahkan agar para anggota tenteranya mengikutinya. Ini doa jalan atas air dia panggil.
Lepas tu buat tak jadi, tak yakin dah tu. Karamah-karamah ni bukan Allah Ta'alawi belaka. Allah Ta'alawi kepada orang yang dia nak, terutamanya kepada kekasih-kekasihnya. Jadi Al-Ala ni orang kuat ibadah dan doa dia diperkenalkan. Maka dia pun baca doa, naik kuda, musuh pergi ke anu dah, pergi pularah dengan perahu, depan di laut. Lagu mana nak buat? Maka dia dengan kuda, naik atas kuda ni, dia baca beberapa kalimah. Dan Tok Guru jadi tulis dalam kitab dia ni doa yang dibaca oleh Al-Ala bin Hadrami, dan dia suruh para pengikut dia, tentera dia baca juga. Doa apa? Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim ya Karim, ya Ahadu ya Samad, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta ya Rabbana. Tu doa dia. Nanti ambil dengan Abang Mak tu, ada buku tu. Wa amma. Dan Tok Guru jadi masa syarah ke kitab ni sampai sini, dia kata dia pernah hama doa ni masa duk ngaji di Mekah mula, di Madinah mula. Tok Guru jadi ni dia ngaji di Madinah. Dia kata dia pernah hama doa ni. Ketika mana ada satu ketika tu ada orang hilang Mekah. Pakat duk cari orang hilang ni di Mekah ni, di Madinah ni, di Mekah. Cerita di Mekah. Orang hilang di Mekah, dia pun baca doa ni. Bila cari tu dia baca doa ni. Jumpa orang hilang tu. Ada karamah doa ni sebab sahabat Nabi pernah hama zikir ni. Ya pembaca, ya Arhamar Rahimin, ya Hakim ya Karim, ya Ahadu ya Samad, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta ya Rabbana. Dan Tok Guru disebut lagi, zikir ni molek benar kalau kita nak mayajak. Lepas doa nak mayajak tu, lepas pada doa nak doa tu, lepas pada mayajak nak doa tu, dah comel benar Tok Guru jadi kata kita start dengan zikir ni. Dah baca alhamdulillah wassalatu wassalam tu, masuk zikir ni sebelum kita sebut hajat kita. Dan ni karamah daripada sahabat Nabi. Apa maknanya? Wahai Allah, Tuhan yang maha penyayang dalam kalangan mereka yang penyayang. Wahai Tuhan yang maha bijaksana, wahai Tuhan yang maha mulia, wahai Tuhan yang maha esa, wahai Tuhan yang bergantung kepadanya Allah segala sesuatu, wahai Tuhan yang maha agung lagi maha pemurah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Engkau sahaja ya Allah, wahai Tuhan kami. Tu doa dia, tu zikir dia. Bila mana dia baca doa ni, dan dia suruh para sahabat lain pengikut dia baca doa ni, seterusnya Al-Ala radhiyallahu anhu dengan pantas laksana daratan mengharungi lautan, ngaku kuda terus jalan atas laut. Diikuti oleh anggota tentera dengan berkuda dan menaiki unta. Jalan atas laut. Mereka berjaya menentang musuh dan mengalahkannya, kemudian kembali semula ke pangkalan dengan selamat. Gi jalan atas laut, atas air tu, sampai pula tu pergi menit, balik mula pun ngaku kuda lagu tu. 2 kali jalan atas air. Boleh hama. Kalau kita yakin molek dengan Allah Ta'ala, jadi. Teralah hama. Sebenarnya ada satu karamah. Satu lagi karamah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Sayyidina Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Ialah bersama mereka ikut serta seorang rahib, seorang paderi Kristian yang terus memeluk Islam apabila melihat sendiri karamah yang berlaku. Ada dalam kawan ni, dalam pasukan Al-Ala ni ada orang paderi Kristian seorang. Dia tengok karamah lagu ni jalan atas air ni, pergi mari 2 kali jalan atas air, masuk Islam dia. Tengok karamah ni. Akhirnya bumi Bahrain dibebaskan daripada gejala murtad. Sayyidina Al-Ala radhiyallahu anhu membahagikan harta ghanimah mengikut hukum syarak. Kemudian diutuskan berita kemenangan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan melaporkan cara pembahagian harta ghanimah yang dilakukannya. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat gembira menerima berita kemenangan dari Bahrain dan mengakui cara yang dilakukan oleh Panglima Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Tu cerita orang panggil dibebas ke Bahrain daripada golongan murtad. Dia pengajaran daripada serangan ke atas Bahrain. Perkara yang berlaku di Bahrain mempunyai banyak persamaan dengan daerah yang lain. Wujud kumpulan Islam yang tidak terpengaruh dengan gejala murtad dan berperanan dalam mempertahankan Islam dan mengalahkan musuhnya. Situasi di Bahrain mempunyai beberapa keistimewaan tersendiri. Antaranya pertama, Raja Munzir bin Sawi. Raja Munzir bin Sawi ni dia Islam depan Nabi. Yang beriman dan memerintah dengan adil. Masa Nabi hidup tu dia jumpa dah Nabi. Dan dilupakan, tetapi bila mana Nabi wafat, dia pun wafat,
maka orang Bahrain ni teringat ke dia, pakat murtad. Dilupakan oleh sebahagian penduduk Bahrain setelah baginda meninggal dunia. Keadaan itu menunjukkan bahawa pengaruh dunia ni bersifat sementara waktu, melupakan hati yang tidak mendapat hidayah terhadap jasa Islam kepada mereka, lalu dengan mudah memilih jalan pintas sementara waktu di dunia sehingga sanggup menjadi murtad. Orang Bahrain ni ada sebahagian itu teringat pada raja mereka yang adil, pakat murtad, lantik raja lain di kalangan orang murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat dalam kalangan mereka orang Islam Bahrain hak masih Islam tu ulama yang berjasa dan berperanan, iaitu Sayyidina Al-Jarud bin Mu'alla radhiyallahu anhu, yang asalnya dia ni seorang paderi Kristian. Kemudiannya beliau memeluk Islam dan tinggal di Madinah bagi mempelajari agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu beliau pulang ke tanah airnya di Bahrain. Bila tu? Selepas mana dia dengar penduduk Bahrain ni murtad, maka dia pun kelik. Nak ajak balik, selamatkan balik rakyat dia ni daripada murtad tadi. Yang ketiga, terzahirnya karamah, iaitu perkara luar biasa daripada orang yang bukan Nabi dan Rasul, daripada Al-Ala Hadrami tadi. Adapun yang berlaku kepada Rasul dinamakan mukjizat. Itu di antara pengajaran dalam peperangan di Bahrain. Hak paling besarnya bagaimana peranan ulama. Dan sangat penting ulama dalam masyarakat ni. Maka kita orang awal ni bergantung sangat kepada pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama yang ada di keliling kita ni bersamalah kita dengan mereka. Terutama ulama yang berjuang dan ulama-ulama pondok-pondok. Dan kita kena bersama dengan mereka dalam perjuangan Islam ni. Okay, habis itu. Seterusnya, muka surat 200 ni tu serangan ke atas Yaman. Habis dah di Bahrain semua, pergi ke Yaman. Yaman ni selatan. Di selatan ujung sekali, ujung sebenarnya tanah Arab. Mekah turun lagi. Kalau ni Yaman ni orang panggil di antara yang menyokong perjuangan Palestin. Ada kumpulan Houthi tu. Yaman merupakan sebuah negeri yang mendapat berkat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mempertahankan iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah puji Yaman, khusus kepada penduduk Yaman. Nabi sebut lagu mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ni? Nabi kata al-imanu bi yamanin wal hikmatu yamaniyah. Nabi kata iman itu Yaman dan kebijaksanaan itu Yaman. Dipanggil Yamanul iman wal hikmah. Negara Yaman ni penuh dengan keimanan dan juga penuh dengan kebijaksanaan. Bagaimana mereka ni berimeh sungguh-sungguh. Ada para habaib pun lahir di sana, ramai habaib menyebarkan Islam. Siapa kita orang Melayu, orang Islam ni pun kita terhutang budi dengan ulama Yaman. Dah bila mana raja para meswara tu di Melaka tu tengok saudagar daripada Yaman mari menego, tengok kebaikan mereka, masuk Islam raja. Bila mana raja Melaka para meswara masuk Islam, habis orang Melaka penduduk rakyat biasa ni masuk Islam Melaka. Asal daripada mana? Asal daripada dakwah ulama daripada Yaman, kebaikan mereka. Siapa kita lah ni? Dan di tanah Melayu ni Islam masuk tanpa peperangan, masuk dengan aman. Para raja masuk Islam, maka rakyat pun ikut berlaku. Siapa lah ni? Waktu siapa lah ni pun yang dipertua Majlis Agama Islam ataupun yang menjaga Majlis Agama Islam, semua negeri para raja berlaku. Ambil daripada semangat dulu. Baiknya rakyat ni dengan baiknya raja, dengan baiknya agama raja. Maka Yaman ni Nabi puji khusus. Yaman iman wal hikmah. Rombongan dari Yaman yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang ke Madinah untuk menyatakan Islam. Dia mari dengan kapal laut. Orang Yaman ni duduk tepi patah tu kan. Dia pergi dengan kapal laut sampai ke Madinah. Dia masuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang masuk Islam Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Sayyidina Abu Musa ni Allah Taala bagi kelebihan pada dia ni, suara sedap baca Quran. Sehingga Nabi puji Sayyidina Abu Musa ni, Nabi ke apa sedap baca Quran ni? Nabi ke apa? Nabi Daud dah. Dah sehingga Nabi puji Sayyidina Abu Musa ni, Nabi Daud untuk umat ni. Dan Nabi Daud untuk umat ni Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Suara sedap, taranum sedap. Yaman yang berada di bawah naungan Parsi menerima Islam tanpa berlaku sebarang peperangan. Dan di zaman Nabi ni kan, Yaman ni terima Islam di zaman Nabi kan.
Belum tu duduk bawah Parsi tanpa berlaku sebarang peperangan. Hal ini demikian kerana pemerintah bagi pihak kerajaan Parsi bernama Bazan. Bazan ni orang Parsi, dia bukan orang Yaman, dia orang Parsi. Gubernur Parsi di Yaman. Moga besar ke wilayah kekuasaan Parsi ni, telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kisah dia nya mulai balik kisah dia kita pernah baca dah mula masa kitab Nurul Yakin mula. Pada tahun ke-6 Hijrah, lepas berlaku perjanjian Hudaibiyah, akhir tahun ke-6 Hijrah, masuk bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah, moga tak perang dengan musyrikin Mekah ni 10 tahun kejahatan senjata, maka Nabi nak tulis surat kepada raja-raja besar ni. Nak tulis surat pada awal Muharram tahun ke-7 Hijrah. Nak ajak raja-raja besar ni masuk Islam. Nabi atas surat ke Raja Rum, atas surat ke Raja Mesir, atas surat kepada Raja Parsi. Ada banyak. Atas surat kepada Raja Habsyah. Ada hak masuk Islam, ada hak tak masuk Islam tapi dia hormat molek surat Nabi. Tak molek bagi hadiah ke Nabi. Antaranya Raja Mesir. Raja Mesir dia bagi barol ke Nabi. Dia bagi hamba perempuan pada Nabi. Dia bagi doktor nah ke Nabi. Bagi klik ke Madinah. Raja Mesir. Raja Rom pun lagu tu juga. Tengok surat Nabi, dia pun simpan molek bagi hadiah kepada utusan Nabi. Tapi Raja Parsi ni, moga dia beragama Majusi, sembuh api ni, dia baca surat Nabi, Nabi ajak dia masuk Islam, dia khonyuk surat Nabi. Dia seyek surat Nabi. Bukan setakat seyek, dia arah ke. Dia arah ke gubernur dia yang ada di Yaman tu, moga Parsi ke Madinah jauh. Jadi wilayah hak dekat, kekuasaan Parsi hak dekat dengan Madinah adalah Yaman. Maka dia arah ke gubernur dia di Yaman hak nama Bazan, hak termasuk Islam lagi ni, arah ke Bazan ni, dia ambil Nabi hidup ke mati, buat klik ke Parsi. Rupanya perangai Donald Trump tu ada dah dulu zaman Raja Parsi. Zaman stay ambil pemimpin negara ni ada dah dulu zaman Raja Parsi. Trump buat lah ni ke, ambil Nicolas Maduro tu, ambil dalam rumah dia tengah malam. Perangai ni ada dah zaman dulu. Raja Parsi pernah buat dah lagu tu. Dia arah ke gubernur dia hak nama Bazan ni, dia ambil Muhammad di Madinah tu, ke hidup atau mati wak pergi ke Parsi. You arah lagu tu. Maka Bazan ni mengarah ke dua orang utusan dia. Pergi ke Madinah, cari Nabi, cari Muhammad, cari Nabi SAW, sama ada hidup atau mati wak klik ke Parsi. Maka dua orang utusan daripada Yaman ni, daripada utusan gubernur Parsi Bazan ni pergi tu jumpa dengan Nabi. Dia royak hasrat ke Nabi. Kata Raja Parsi ni arah ke Nabi kita ni pergi ke Parsi, hidup atau mati. Nabi kata mu mari esok, aku akan royak putus esok. Maka klik putus tadi. Klik duduk dulu di Madinah. Esok ke mari Nabi kata Allah Taala telah mengoyok kerajaan Parsi mu, telah mengoyok tuanmu sebagaimana dia koyok surat aku ni. Nabi kata mazzaqallahu mulkah, semoga Allah Taala koyok kerajaan Parsi. Maknanya dia royak, Nabi royak pada dua utusan tadi, Allah Taala telah menjatuhkan kerajaan Parsi mu, tuanmu tu. Tuanmu mati dah. Pelik dua orang ni. Lagu mana? Tuan dia mati, Raja Parsi ni mati dah. Dia pun kelik ke Yaman. Moga Nabi kata lagu tu. Kelik ke Yaman, dia royak ke Bazan, gubernur Parsi ni, tuan dia. Nabi kata, Muhammad kata, bos kita di Parsi di Iran tu, mati dah. Jatuh dah kerajaan dia. Bazan kata tak apa, kita tunggu dulu. Kukuk mana pakai siapa berita ke kita, betul ke raja kita ni mati. Duk tak lama siapa sungguh berita ni. Raja Parsi yang arah ke Bazan pergi cari Nabi atas ke Parsi tu, mati dah dia. Bazan kata betul, masuk Islam lalu dah dia. Tu masuk Islam dia. Apa yang berlaku di Parsi? Hak berlaku di Parsinya, bila mana dia koyok surat Nabi, Allah Ta'ala balas lalu. Rupa-rupanya Raja Parsi ni lama dah anak jatuh dia ni nak rapah kuasa. Nak rapah kuasa daripada Raja Parsi, pada ayah dia. Maka ayah dia ni, dia tahu dah hasrat ayah anak dia nak rapah kuasa daripada dia ni. Maka dia ambil satu obat, satu bekas obat. Dan dia tahu anak jatuh dia ni kuat jatuh. Kuat setubuh. Anak jatuh ni jenis kuat setubuh, kuat jimu. Maka dia obat ni benar racun, tapi dia tulis dia obat tu obat kuat. Tak bawah kata dia.
tok bawah kata Raja Parsi. Duk tak lama betul sungguh. Anak dia hak jatuh ni pergi bunuh ayah dia. Moga nak apa kuasa. Dan dia bunuh habis adik-beradik jatuh dia hak lain. Tinggal hak Tino. Moga bapa dia bunuh adik-beradik jatuh yang lain. Sebab dia tahu dah. Kalau ayah mati, kalau dia tak bunuh adik-adik hak jatuh, berebut kuasa dengan hak jatuh. Jadi dia bunuh habis adik-adik hak jatuh, dia bunuh habis. Tinggal adik-beradik Tino dia tak bunuh. Maka dia bunuh ayah dia, naik jadi pemerintah, dan dia jumpa obat kuat tu, dia jumpa bawah hati ayah dia. Dia pun tengok obat kuat, dia minum obat kuat tadi. Mati pas ke dia, muka kacang. Tu cerita dia. Lepas pada tu Raja Parsi diketuai oleh raja perempuan. Maka Nabi sebut lagu mana? Bila mana Nabi dengar cerita Raja Parsi jadi orang puan, Nabi kata tidak akan berjaya sesuatu kerajaan kalau kepala dia tu orang Tino. Nabi sebut hadis tu buat apa? Kisah cerita Raja Parsi tadi. Rupanya tak ada habis roh jatuh. Muka mati belakang dah. Adik-adik jatuh. Ayuh mati belakang dah. Naik Raja Tino jadi Raja Parsi. Duk tak lama, Raja perempuan ni jatuh di tangan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Tu cerita dia. Lepas tu, Bazan ni, bila mana dia tahu betul, Nabi kata mati sungguh raja dia. Masuk Islam Bazan. Dan bila mana Nabi tahu Bazan masuk Islam, Nabi mengekalkan Bazan jadi pemerintah negara Yaman. Tu kisah dia di Yaman. Ada. Okey, itu sambungnya dia. Okey. Maka Bazan terus dilantik. Bazan ni berimeh. Itu sebab tu dia berimeh. Dia sambung daripada cerita zaman Nabi mula lagi. Lama dah dia berimeh, masa zaman Rasulullah lagi hidup lagi. Bazan terus dilantik menjadi pemerintah Yaman. Tetapi beliau telah meninggal dunia. Dalam kitab Tabimat ditulis ketika, bukan ketika dah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum Nabi wafat, Bazan ni meninggal dunia dia. Mati dia. Okay. Ketika itu muncul seorang pembawa ajaran sesat yang berpengaruh, iaitu Al-Aswad Al-Ansi. Ada seorang yang bawa ajaran sesat, bawa mengaku jadi Nabi ni, nama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad disebutkan dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kemunculan Musailamah Al-Kazzab yang telah disebutkan kisahnya sebelum ini. Masa rombongan Yamamah, orang Yamamah Bani Hanifah ni, dia mari ke Nabi pada tahun ke-9 Hijrah. Okay, nak mari ngaku depan Islam depan Nabi. Maka Musailamah kata gini, wahai Rasulullah, boleh ke tak? Aku boleh ikut ajaranmu dengan syarat lepas mu mati, Nabi tu boleh kat aku. Sedap ya begitu. Okay. Nabi masa tu pegang satu batai tamar, buat tukar. Nabi kata, kalau mu minta aku pelepah tamar aku pegang ni, aku tak kewi kamu. Dan Nabi pun cerita. Nabi cerita, aku mimpi. Dalam mimpi aku ni, tangan aku ada 2 orang gelemah. Bagi mah tu ada 2 orang. Dan Nabi tak suka moga orang jatuh ni hari pakai mah. Maka Nabi tiup mah tadi. Nabi tiup mah tadi, 2 orang gelar tadi terbang 2 orang tadi. Maka Nabi takwil halu dah depan Bani Hanifah. Okay. Nabi takwil akan muncul lepas pada ni 2 orang pembawa ajaran sesat, seorang nama Musailamah seorang lagi nama Aswad Al-Ansi daripada Yaman. Nabi takwil ke lalu dah mimpi dia tu. Ni hak disebut oleh Nabi dalam mimpi dia. Ada Al-Aswad Al-Ansi. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik anak-anak. Dalam kitab tu silap Abi Makrif, bukan Syazan, anak-anak Bazan. Ya Bazan ni dia ada 2 orang anak jantan. Nama seorang nama Syazan, seorang nama Syahar. 2 orang. Ayahnya nama Bazan. Islam dah. Lepas tu dia meninggal. Maka dia ada 2 orang anak jantan. Seorang nama Syazan, seorang lagi nama Syahar. Ada 2 orang. Okey. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik anak-anak Bazan. Bukan Syazan, Bazan. Okey. Syazan tu nama anak kepada Bazan, menjadi pengganti Bazan. Lalu Nabi melantik Sayyidina Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu menjadi guru kepada mereka, kepada Syazan dan juga Syahar ni. Okey. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar mereka menentang Al-Aswad Al-Ansi ni, sama ada menyerangnya ataupun membunuhnya dengan cara tertentu. Nabi arahkan anak Bazan, Syahar dengan Syazan ni perang dengan pembawa ajaran sesat Nabi Pelsu ni, Al-Aswad Al-Ansi. Nama penuh Al-Aswad ni, hak bawa ajaran sesat jadi ngaku jadi Nabi Pelsu ni, nama penuh dia Abhalah bin Ka'ab bin Ghauth. Dia digelar Al-Aswad kerana mukanya yang hitam.
Selain itu, dia juga digelar dengan Zukhimar. Kerana selalu menutup mukanya. Ini Nabi palsu nama Al-Aswad ni. Al-Aswad ialah seorang yang berbadan besar dan gagah berani, beramal dengan ilmu sihir dan nujum, serta berkemahiran pidato. Kelebihan itu digunakan untuk mempengaruhi masyarakat yang jahil dengan mudah melalui kejahatan, kemahiran dan juga harta dia. Okay. Apabila tersebar berita keuzuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Aswad di Yaman, lebih spesifik lagi Yaman sini dengan makna di Sana'a. Ni Sana'a ni di ibu negara Yaman. Yaman dalam cerita ni di Sana'a, di ibu negara Yaman. Dia ada Yaman ni, dia ada Yaman Utara, dia ada Yaman Selatan. Jadi Sana'a ni duduk di Yaman Utara. Tu kita. Apabila tersebar berita keuzuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Aswad telah mengisytiharkan dirinya sebagai nabi dan rasul bagi pihak Tuhan. Namun dia sesekali tidak menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menggelarkan dirinya dengan Rahman di Yaman. Ini nabi di Yaman. Dia nabi di Yaman, sebagaimana Musailamah menggelarkan dirinya Rahman, ini nabi di Yamamah. Jadi Nabi Muhammad ni nabi di Madinah. Senang saya buat lagu tu. Bagi sikit sorang kena dia. Okey, tu sesat. Okey. Bertindak dengan cara yang ganas, Al-Aswad menawan dan menyeksa orang-orang yang beriman. Ya ganas dia ni. Antaranya ialah seorang ada seorang beriman tu yang bernama Nu'man radhiyallahu anhu, yang dihiris dan dipotong jasadnya sedikit demi sedikit sehingga mati syahid dia ni. Jahat Al-Ansi ni. Ni pun di bumi Gaza ada beberapa kumpulan pengkhianat. Israel latih kumpulan ni. Okay. Lepas tu jadi tali baru. Giburu para mujahidin. Royak ke Israel mana tempat mujahidin duduk. Bom rumah mujahidin. Ramai para pemimpin mujahidin ni syahid disebabkan pengkhianat ni. Dia pengkhianat. Dia panggil buang dalam cerita Saja Hasan. Dia pengkhianat. Okay. Dalam suasana itu, muncul para pemimpin yang berani, lalu bangkit menyedarkan dan berjaya meneguhkan iman masyarakat kampung serta pengikut mereka dengan pidato yang berkesan. Antaranya ialah Muran bin Zi Umar Al-Hamadani, Abdullah bin Malik Al-Arhabi dan Syurahbil bin As-Simad. Ada pemimpin-pemimpin hak cuba untuk nak jaga iman orang Yaman ni. Itu sikit kira. Tak kisah gini. Sayyidina Abdullah bin Malik Al-Harbi menegaskan, ya ma'syara Hamadan. Hamadan ni penduduk di Sana'a lah. Innakum lam ta'budu Muhammadan. Ini buah baris ni, muka tak ada baris dah kita. Ya ma'syara Hamadan. Innakum lam ta'budu Muhammadan. Innama abadtum Rabba Muhammadin. Wahuwal hayyul ladhi la yamutu. Ghaira annakum ata'tum rasulahu bita'atillah. Ada ke apa? Ya ma'syara Hamadan, innakum lam ta'budu Muhammadan, innama abadtum Rabba Muhammadin wa huwal hayyul ladzi la yamutu ghaira annakum ata'tum rasulahu bita'atillah. Wahai penduduk Hamadan, ini wahai penduduk Yaman, sesungguhnya kalian tidak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian adalah menyembah Allah, Tuhan Muhammad yang maha hidup buat selama-lamanya. Sekali-kali tidak akan mati. Akan tetapi kalian wajib mentaati Rasulnya kerana mentaati Allah. Ta'atullah bi ta'ati Rasulih. Okay. Lepas tu pergi lagi. Ia berucap depan penduduk Yaman. Wa'alamu annahu istanqazakum minan nari. Walam yakunillahu liyajma'a ashabahu ala dalalatin. Kena tulis bagi dia, tak ada bagi kitab ni. Okey. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan kalian daripada api neraka, masuk Islam belaka dah, dan Allah tidak akan sekali-kali menghimpunkan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kesesatan. Ada. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karamah, perkara luar biasa. Ini kita baca sikit lagi dah. Ini sadah ni. Okey. Bagi meyakinkan mereka yang beriman. Kisah dia nya, ini jaga orang cerita. Karamah itu ditunjukkan melalui seorang ulama yang terkenal daripada Yaman, iaitu nama Abu Muslim Al-Khawlani.
Beliau ni duduk zaman Nabi, tapi dia tak ada jumpa dengan Nabi. Maka dia tidak digelar sahabat, dia digelar tabi'in. Dia ada jumpa dengan sahabat Nabi je. Cuma dia duduk zaman Nabi, dia tak ada jumpa, mengurut jam jauh. Nama Abu Muslim Al-Khawlani, yang bersama Islam tetapi tidak sempat menemui dan menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni tabi'in. Sebab nak jadi sahabat ni, nak gelar sahabat ni, dia hidup dengan Nabi, dia jumpa dengan Nabi face to face. Dan dia berimeh dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan berimeh. Tu baru jadi sahabat. Ni dia tak ada, dia Islam berimeh, tapi dia tak jumpa sesama-sama dengan Nabi. Maka dia digelar tabi'in. Okay. Maka cerita dia nya, maka berlaku dialog antara kedua-duanya. Abu Muslim Al-Khawlani ni, dia pergi jumpa dengan Al-Ansi, hak murtad ni, hak ngaku jadi Nabi ni. Okey, dia pergi jumpa. Okey. Maka berlaku dialog antara kedua-duanya, Abu Muslim dengan Al-Aswad ni. Sikit lagi dah. Al-Aswad tanya Abu Muslim ni, "Atashhadu anni Rasulullah?" Adakah kamu bersaksi bahawa aku adalah pesuruh Allah? Al-Ansi, hak Nabi palsu ni, tanya Abu Muslim ni. Maka Abu Muslim menjawab, "Ma asma." Gapo dia? Aku tak dengar. You main dengan Al-Aswad. Okay. Aku tidak dengar apa-apa. Al-Aswad bertanya lagi, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Adakah kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Maka Abu Muslim menjawab, "Na'am, ya." Na'am, ya. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Aku pesuruh Allah ke tak? Aku tak dengar. Dia main dengan Al-Aswad. Okay. Setiap kali Al-Aswad mengulangi soalannya, Abu Muslim tetap memberikan jawapan yang sama. Al-Aswad dengan marah memerintahkan agar dinyalakan api yang besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani dalam api itu. Peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim dengan Namrud mula, berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Al-Aswad marah lajuk dia pada Abu Muslim ni, main dengan dia ni. Dia arah pengikut api besar. Pekor Abu Muslim ke dalam api tadi. Okay. Namun api itu langsung tidak memberikan apa-apa kemudaratan, walau sedikit pun kepada Abu Muslim. Tak degi. Tak makan dia api. Supaya Nabi Ibrahim mula. Okay. Kejadian itu menyebabkan salah seorang daripada pengikut Al-Aswad berkata, "La in tarakta hadha fi biladika afsadaha alaika." Sekiranya kamu membiarkan dia ni, tak makan dia api ni, berada di sini, berada di Yaman ni, nanti dia akan mempengaruhi pengikutmu. Tak ada pengikutmu, moga karamah berlaku ni, tak makan dia api. Abu Muslim Al-Khawlani dibebaskan, ngelah kali dibebaskan dia, dan dihalau daripada Yaman. Lalu dia memilih untuk menuju ke Madinah. Pergi ke Madinah. Dia buat dia pergi ke Madinah. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu tiba di Madinah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tak ada jumpa dengan Nabi dia. Ada. Setibanya di sana, beliau terus menuju ke Masjid Nabawi dengan menambat kenderaannya di pintu masjid. Dia pergi ke Masjid Nabawi lalu dah. Sikit lagi dah. Nak habis cerita ni. Dan menunaikan sembahyang di salah satu tiangnya. Kebetulan pada waktu itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab memerhatikannya. Sayyidina Umar kelih ke Abu Muslim Al-Khawlani ni. Okay. Setelah selesai menunaikan sembahyang, Umar radhiyallahu anhu datang menemuinya dan bertanya, "Min aina rajul?" Dari manakah kamu berasal? Mu ni mari mana mu ni? Sayyidina Umar tanya Abu Muslim. Maka Abu Muslim jawab, "Minal Yaman." Aku mari daripada Yaman. Umar bertanya lagi, "Fama fa'ala aduwallah Fama fa'ala aduwallah bisahibina alladhi harraqahu bin nar falam tadurrah." Umar pun tahu daripada dia mari daripada Yaman ni. Sayyidina Umar tanya lah, bagaimanakah cerita seorang saudara kita? Mu tahu tak cerita seorang saudara kita yang telah dibakar dalam api oleh pembohong, itu oleh Al-Aswad, namun dia sedikit pun tak hangu. Mu dengar cerita daripada Yaman, ada orang Islam ni dibakar oleh Nabi palsu, tak degih dia, tak makan dia api. Ada dengar cerita ke tak? Mu tahu tak cerita tu? Sayyidina Umar tanya dia. Padahal tu ni dah. Lalu Abu Muslim menjawab lagu mana? "Zaka Abdullah bin Saub." Maka dia pun kata, orang itu nama dia Abdullah bin Saub. Gelar dia Abu Muslim. Dia tak ayat dia. Hak cerita tu nama tu hak tak bakar dia api tu, nama dia Abdullah bin Saub, tak ngaku diri gu. Maka Abu Muslim menceritakannya. Abu Muslim menceritakannya. Okay, cerita lagu mana panjang cerita, sehingga orang itu dihalau dan datang ke Madinah. Dia tahu cerita tu, dia pun cerita ke Sayyidina Umar. Tapi dia tak ngaku dia kena bakar je. Maka Umar terus bertanya. Umar pelik. Pelik ni tahu banyak cerita ni. Umar pun tanya.
Nasyattuka billah anta huwa. Hei lelaki, berkata benarlah atas namanya nama Allah. Mu kau tu dia. Umar tanya, mu kau tu dia. Cerita molek kita semua ni. Maka bila mana kena desak oleh Sayyidina Umar lagu tu, Abu Muslim jawab, Allahumma na'am. Ya, akulah orang tersebut. Aku orang yang kena bakar tak luk tu. Okay. Maka Umar radhiyallahu anhu terus memeluk Abu Muslim Al-Khawlani dan menangis Sayyidina Umar dan membawanya menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan meletakkan dirinya di hadapan. Dia letak Abu Muslim depan Sayyidina Abu Bakar. Seraya berkata, maka Sayyidina Abu Bakar apa kata lagu mana? Okey. Sikit lagi kita habis ni. Sayyidina Abu Bakar pun tengok Abu Muslim, tahu dia hak tak kena bakar di api tak luk ni. Abu Bakar kata lagu mana? Alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta arani fi ummati Muhammadin man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilir Rahman alaihi salam. Sayyidina Abu Bakar kata lagu mana? Alhamdulillah, mujurnya ya Allah, Tuhan yang tidak mematikan aku. Allah Ta'ala tak mati lagi aku, sehingga Allah memperlihatkan kepadaku, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang diberikan kelebihan apa yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kekasihnya Nabi Ibrahim. Abu Bakar kata, Allah mujurnya Allah Ta'ala panjang lagi umur aku boleh tengok dalam umat Nabi Muhammad ni ada orang boleh karamah seperti mana Nabi Ibrahim bakar dalam api tak lu. Tu cerita dia. Allah Ta'ala bagi karamah kepada kekasih dia, waliullah Abu Muslim Al-Khawlani daripada negara Yaman. Tu cerita dia. Siapa kena bakar dia api tu. Nak bawa Islam ni siapa kita mu. Maka jangan berganjut dalam perjuangan Islam. Tak lama dah kita ni. Jangan berganjut. Jangan rasa berhenti situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan. Ada beberapa lagi lagu mana Al-Aswa Al-Ansi ini dikalahkan oleh tentera Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Maaf banyaklah panjang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang boleh? 24